Ini soalan 5. Kita diberi dua logaritma, setiap satu dengan asas yang berbeza, dan kita perlu gabungkan kedua-duanya menjadi satu ungkapan dengan asas baharu. Maklumat yang diberi: log asas M bagi Pi bersamaan X dan log asas N bagi Pi bersamaan Y. Dan apa yang perlu kita cari? Log asas M per N bagi Pi ditulis dalam sebutan X dan Y. Jadi inilah yang kita ada. Kita tahu dua log dalam sebutan X dan Y, dan kita perlu cari log ketiga ini dengan asas gabungan. Teknik utama di sini ialah rumus penukaran asas. Ia membolehkan kita songsangkan logaritma dengan menukar kedudukan asas dan hujah. Kita juga perlukan hukum hasil bagi, yang memecahkan log bagi pecahan kepada penolakan. Rancangannya, songsangkan keseluruhan log menggunakan penukaran asas, kemudian pecahkan pecahan di dalamnya menggunakan hukum hasil bagi. Dengan itu, kita akan sampai kepada sebutan log asas M dan log asas N yang kita sudah tahu. Langkah 1. Gunakan rumus penukaran asas untuk songsangkan log itu. Kita mula dengan ungkapan yang kita mahu cari. Dengan penukaran asas, asas itu menjadi hujah baharu dan hujah itu menjadi asas baharu. Keseluruhannya tersongsang menjadi songsangan. Langkah 2. Sekarang kembangkan pecahan log dalam penyebut. Hukum hasil bagi memecahkan log bagi pecahan kepada log pengangkat tolak log penyebut. Menggantikan semula ke dalam ungkapan kita dari langkah 1. Kini kita ada log asas Pi bagi M dan log asas Pi bagi N dalam penyebut. Langkah 3. Sekarang kita tukarkan log asas Pi bagi M dan log asas Pi bagi N kepada X dan Y menggunakan maklumat yang diberi. Gunakan penukaran asas sekali lagi untuk songsangkan log asas Pi bagi M. Kita dapat 1 per log asas M bagi Pi, dan itu hanyalah 1 per X. Langkah yang sama untuk log asas Pi bagi N. Itu ialah 1 per log asas N bagi Pi, yang bersamaan 1 per Y. Menggantikan kedua-duanya, kita dapat 1 per kuantiti 1 per X tolak 1 per Y. Langkah 4. Kemaskan pecahan di dalam penyebut. Bawa 1 per X dan 1 per Y kepada penyebut sepunya XY, pengangka menjadi Y tolak X. Masukkan semula pecahan itu ke dalam penyebut. Membahagi dengan pecahan adalah sama seperti mendarab dengan songsangannya. Jadi 1 per buka kurungan Y tolak X per XY tutup kurungan menjadi XY per Y tolak X. Skim jawapan kita. Jawapan akhir. Log asas M per N bagi Pi bersamaan XY per Y tolak X.